Kadang bila tengok markah pelajar sendiri rasa macam mungkin aku tak layak jadi guru. Kita dah ulang ajar banyak kali, bagi peluang, bagi nota, tapi kertas tetap kosong. Rasa kecewa tu memang lain macam. Ada seorang cikgu kongsi pengalaman dia. Dia tulis dekat kertas pelajar, "We did this multiple times, but you still choose to leave it blank. You tak akan ke mana with this kind of attitude." Tak lama lepas tu, parents message panjang berjela marah dia. Katanya, "Encik ganggu emosi anak saya." Cikgu tu pun balas, "Mungkin kalau puan ajar anak puan tulis karangan panjang macam message puan ni, mungkin anak puan akan excellent." Dan lepas tu, parents tu block dia. Itulah realiti hari ni. Bila cikgu tegas sikit, dikata kasar. Bila cikgu nasihat, dikata menjatuhkan semangat. Tapi bila pelajar tak berubah, cikgu juga yang disalahkan. Padahal yang peduli, yang masih berharap anak murid tu berjaya ialah cikgu tu sendiri. Dan bila keputusan pelajar makin teruk, yang kena maki bukan anak, bukan mak bapak, tapi Menteri Pendidikan. Kononnya sistem gagal, sekolah tak berkualiti, cikgu tak prihatin. Padahal ramai mak bapak pun tak reti nak ajar anak sendiri di rumah. Dan bila anak tak jadi manusia, semua salah menteri. Masalah sebenar bukan pada sistem, tapi pada mentaliti. Kita lupa didikan sebenar bermula di rumah.